Hai guys, Assalamualaikum. Finally kita berada dekat Retro Havoc. So hari ni memang tak sempat nak update kereta apa semua sebab suasana yang hangat, yang bingit, yang panas kat bawah ni dengan kereta yang banyak, dengan penonton yang beribu-ribu orang tengok. Beribu-ribu penonton, kat sana lagi ramai. So tak sempat kita nak ni. So ni dah sekarang baru sempat buat video sikit lah. So ni lah spek yang kita bawa dekat Retro Havoc tahun ni dengan ring VS Double X. Kereta biasa-biasa je. Nanti balik daripada Retro Havoc ada lagi yang kita nak buat dekat kereta ni. Kita nak siapkan projek kita ni, projek car kita ni. So hopefully tahun ni bolehlah siap dalam 70% ataupun 80% lah. Okay. So saya ingin ucapkan terima kasih lah pada kawan-kawan yang sentiasa support, yang sentiasa memberi dorongan kepada kawan-kawan dekat media sosial yang sentiasa memberi sokongan untuk kita buat kereta ni. So kita pusing dulu satu pusingan and then okay. Okay guys. Salam dari Retro Havoc 2026. Luncu.